warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu iza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qudwatuna wa ustazana wa muallimana wa murabbiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, wa bika nasta'in ya Fattah ya Fattah ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat mulia kerana kemuliaan Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru para anbiya alaihi wassalatu wassalam dengan nama, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa. Tak ada ya Muhammad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhal muddathir, ya ayuhal muzammil. Seruan yang sangat cantik, sangat baik, sangat mulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang manusia semuanya terhutang budi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang sangat hebat, insan yang sangat mulia, asyraful makhluqat, makhluk yang sangat mulia. Semua sudut kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam segala-galanya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh, uswah hasanah. Dan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua perkara yang besar, yakni Al-Quran, mukjizat yang masih lagi kekal. Yang keduanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu, maka ada benda-benda perkara yang sangat istimewa yang manusia tak nampak kadang-kadang. Bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surah Yusuf ini di antara ahsanul qasas, cerita yang paling baik, yang paling bagus. Mengapa? Dimulakan dengan mimpi dan berakhir dengan realiti. Di kehidupan manusia ini mula dengan impian, tiba-tiba terlaksana impiannya, maka ini hak sebaik-baik. Ramai manusia bercita-cita nak berjaya, maka akhirnya dia berjaya, dia akan berjaya, dia akan gembira. Bila manusia bercita-cita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia taat patuh kepada perintah Allah, kesudahannya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, maka inilah kisah. Itu para ulama menyatakan manusia hidup di dunia ini dia sedang menulis kisah hidupnya. Maka perbaikilah, buat baiklah dengan kisah-kisah hidup, kerana kita akan melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menghulurkan, memberikan kepada kita suratan amalan. Iqra kitabak. Iqra kitabak, mana bacalah sendiri suratan yang kamu telah pun maknanya kamu laksanakan, kamu buat, kamu coret, hari ini baca sendiri apakah kisah kamu di atas dunia ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kesabaran
Nabi Yusuf alaihissalam dia masuk penjara. Nabi Yusuf masuk penjara, tak lama selepas daripada itu, 2 orang khadam pada rajin masuk penjara. Tak berapa lama khadam keluar dari penjara, Nabi Yusuf tak keluar lagi. Bersabar Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Keluarnya 2 orang hamba ini, 2 orang khadam ini, pertama keluar nak jadi hamba lagi. Satu lagi keluar untuk dihukum bunuh. Kerana ada perancangan nak membunuh raja melalui tukang masak yang diharapkan boleh mengisi racun kepada masakan raja. Dia ditangkap, akhirnya dia digantung. Jadi Nabi Yusuf AS tak keluar lagi, dia bersabar. Dia lambat sikit keluar Nabi Yusuf AS dari penjara untuk jadi menteri. Maknanya sabar kadang-kadangnya Allah Subhanahu Wa Taala nak anugerahkan sesuatu yang manusia tidak jangka. Maka kali itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut surah Yusuf ahsanal qasas, kisah yang sangat baik, dimulakan dengan mimpi, dimulakan dengan impian, maka kesudahannya Allah Subhanahu Wa Taala merealisasikan, mentahqiqkan benar-benar berlaku apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pada malam ini kita nak sambung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa 40 hadis peristiwa akhir zaman, di mana kita telah sampai kepada akhir zaman ni. Akhir zaman ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi tunjuk isyarat, wa istu ana wasa'a kahatain, aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kahatain, aku dengan kiamat ini seperti ini. Maksudnya jari telunjuk dengan jari tengah ni tidak ada jengka, melainkan inilah umat yang akan menghadapi akhir kiamat. Jadi oleh kerana itu, peristiwa-peristiwa sebelum berlakunya kiamat ini maka disebut sebagai asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ataupun disebut sebagai dalam kitab-kitab hadis kitabul fitan. Kitab-kitab fitan ni fitnah di mana ujian akhir zaman ketika manusia berada di hujung. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak peristiwa yang akan berlaku. Jadi hari ini banyak dah yang berlaku dan kita dah baca sampai ada 16 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini hadis yang ke-17, harta riba wujud di merata tempat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 2 kali. Allah Taala sebut berkenaan dengan riba ini, berkenaan dengan memerangi riba. Sebab riba ini di antara merosak kepada, pertama sekali, akhlak, merosak kepada masyarakat, merosak kepada individu. Dalam Islam ini memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan harta ni sebahagian daripada benda yang manusia suka. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Semua orang kasih kepada harta dia. Cuma bezanya hubban jamma. Ada manusia sangat-sangat kasih kepada hartanya, ataupun dia mencari harta sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa yang memberi harta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menyembah Allah. Itu Allah Taala buat Qarun, kisah Qarun. Qarun ini lambang manusia yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaya tetapi merasakan kekayaan hasil daripada usaha dia. Sebab itu bila mengaji dalam ilmu tauhid, memberitahu kepada kita segala-galanya Allah SWT bagi. Benda-benda yang kita ada ni semua Allah Ta'ala bagi. Walaupun kita bangun pagi, bekerja sungguh-sungguh, kita bangun, balik pula malam, semuanya kita bahasa kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan, merezekikan kepada manusia telah pun dijamin rezeki masing-masing. Maka oleh kerana itu dalam bab harta ni, manusia tidak boleh menzalimi orang, mengambil harta orang. Satu. Yang kedua, mengambil mudah-mudah tanpa ada usaha. Maknanya seorang yang nak dapat harta dengan cara tak ada usaha, yang Islam.
iaitu Islam marah judi. Judi ni sebenarnya tak ada usaha. Dia kata ada usaha, kau mau pergi jumpa tu, bomoh. Itu tak pakai usaha gitu. Usaha ni maksudnya dia ada kalau dia bertani, dia bercampur, dia cucuk tanah, kalau dia bekerja, maknanya dia bangun kerja, bangun dari paginya, kemudian dia pergi menunaikan tanggungjawabnya, maka itulah nama usaha. Sebab itu Islam marah judi ni. Judi Islam marah, riba Islam marah, haram hukumnya kerana nak harta dengan cara goyang kaki. Mana beri pinjam pada orang goyang kaki, tunggu. Kalau lambat sikit bayar, maka dia cat. Maka dengan sebab itulah Islam memerangi. Sebab itu dalam bab riba ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas menyatakan bahawa orang makan riba ni, walaupun riba ni tak ada hukum hudud pada dia, walaupun tak ada hukum hudud pada dia, tapi hakikatnya dia dosa dia ni akan bawa kepada akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 276, Allah Taala menyatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Ini dalil pengharaman riba. La yaqumun, mereka tidak bangkit, tidak bangun bila tu di padang mahsyar nanti, illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitan minal mas, melainkan dia akan bangkit bangun di padang mahsyar seperti orang gila, orang yang dirasuk oleh syaitan. Dia akan mengelupur di padang mahsyar nanti. Sebab apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mithlu riba, disebabkan kerana mereka menyatakan bahawa jual beli itu seperti riba. Jika ikut dalam ilmu tafsir, di asalnya innamal riba mithlu bai', itu sebenarnya sesungguhnya riba ni macam jual beli. Jual beli ada untung, jadi riba pun nak untung juga. Lalu Allah Ta'ala tegaskan wa ahallallahu al-bai', Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah Subhanahu Ta'ala mengharamkan riba. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa riba itu haram. Riba ni apa dia? Ulama mentakrifkan riba ni az-ziyadah, lebih, ataupun tambahan, ataupun naik, kenaikan, menaikkan. Dan dari segi istilah fuqaha, dia menyatakan tambahan, tambahan kepada sesuatu pinjaman atau satu jual beli yang tanpa ada iwab, tidak ada tukaran, pertukaran. Maksudnya dia kalau kita berjual beli, kita tukar, kita beri duit, tuan tu beri barang, itu tukar. Tapi dalam bab berkenaan dengan riba ini, kita pinjam kau RM10, maka bila kita lambat bayar, diletakkan bayar RM1. Kalau 10 hari tak bayar RM10, jadi kita terpaksa pula bayar kepada dia RM20. Pinjam RM10, bayar RM20. Jadi tambah-tambah inilah yang dalam Islam memandang bahawa dalam Islam ini ada dipanggil ma'ruf buat kerja baik. Di antaranya kerja baik ini fa naziratun ila maisarah. Naziratun ila maisarah maksudnya memberi tempoh kepada orang yang berhutang ni sehingga dia senang. Sebab biasa orang berhutang ni dia susah. Jadi bila dia dah susah, maka kita senangkan. Kalau dia lambat bayar tak apalah. Kalau dia nak beri lain, macam orang yang jual, orang jual buah, kita kata nak sekilo, dia timbang sekilo, dia beritahu kepada kita, saya lebihkan sikit, tak apa. Dia nak beri lebih tak apa, ia tak boleh paksa lebih, memaksa dia. Jadi kalau kita dia pinjam, kita pinjam daripada seseorang, ketika mana kita bersyukur sangat dengan sebab dia pinjam, masa kita bayar, dia kata ini hadiah, tak apa. Itu lain. Yang ini orang yang beri pinjam meletakkan syarat, sehingga kan daripada modal yang kita pinjam tu, umpamanya kalau 1,000, dia akan jadi 1,500. Kenapa? Disebabkan kerana lewat bayar tu.
Maka oleh karena itulah para ulama meletakkan bahawa riba ini di antara dosa besar. Seperti mana hadis Nabi SAW. Nabi menyebut banyak hadis Nabi SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ijtanibu sab'a mubiqat. Ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah perkara yang membinasakan kamu. 7 perkara yang membinasakan kamu. Lalu sahabat pertama bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apakah dia 7 perkara itu? Maka Nabi SAW menyebut asyirk billah. Pertama sekali syirik. Syirik inilah yang pertama sekali. Yang Allah Ta'ala tak ampun dosa manusia yang syirik ni. Kalau dosa tersebut dia buat mati, masuk ketika manusia bangkit di pada mahsyar, kalau dosa syirik ni kena kena, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Jadi syirik di antara yang pertama, yang terawal di antara perkara yang membinasakan manusia. Yang kedua, as-sihir. Manusia melakukan kerja buat sihir. Walaupun Imam Syafi'i menyatakan harus belajar ilmu sihir, tujuannya untuk mengetahui dan juga nak melawan sihir itu boleh. Tapi ulama letak syarat, janganlah dia belajar sampai dalam belajar atau siri belajar itu ada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Tak boleh. Jadi maknanya belajar kerana nak tahu supaya dapat lawan, untuk melawan sihir tersebut. Yang ketiganya, waqatlun nafs allati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membunuh, dosa membunuh ini di antara dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa kisah anak Nabi Adam alaihissalam. Watul alaihim naba abnai Adam bil haqq. Kisah pengorbanan 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Satu diterima oleh Allah, satu lagi tidak diterima. Yang tidak diterima ni berasa marah, akhir bunuh. Dia bunuh adik dia sendiri. Ini pembunuhan yang pertama. Pembunuhan yang pertama berlaku dalam sejarah manusia. Maka dengan sebab itulah mana-mana berlaku pembunuhan, dosa akan dapat kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa aklur riba, yang ini nak dimaksudkan dengan pelajaran kita pada hari ini. Di antara yang sangat membinasakan aklur riba, yakni memakan riba. Kemudian wa aklul mal yatim, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala jadikan harta ni, dia kadang-kadang bila seorang laki-laki dia ada anak dia kaya, dia meninggal, maka hartanya dapat diwarisi oleh anak dia. Dan anak yang kecil ini biasanya harta tu akan dijaga oleh saudara-saudara. Jadi dengan sebab itulah memakan harta anak yatim itu sebahagian daripada dosa yang besar. Kemudian watawalli yaum az-zahf, lari daripada medan peperangan. Berperang, tiba-tiba nampak musuh cabut lari. Bukan cabut lari itu ada siasat, ada helah tak. Memang cabut lari terbalik tak nak perang. Seperti mana yang berlaku dalam peperangan Uhud. Kita lihat bagaimana daripada jumlah 1000 orang, tiba-tiba 300 orang lari balik. Yang dipimpin oleh orang munafik, diketuai oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Kemudian waqasful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang perempuan yang baik, yang suci, tiba-tiba tuduh dia berzina. Maka ini juga sebahagian daripada dosa yang sangat besar. Jadi itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ada lagi hadis yang lebih menggerunkan lagi, yang disebut oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW menyatakan, ar-riba, kata Nabi, hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyatakan ar-riba salasatu was-sab'un baban. Riba ini ada 73 pintu. 73 pintu. Aisaruha. Jadi yang paling ringan sekali dosa riba ini, mislu an tankihar rajul ummah, seperti seorang anak
berzina dengan ibunya ataupun berkahwin dengan ibunya. Ini dosa ringan sekali. Seorang laki-laki seolah-olah dosanya seperti dia berzina dengan ibunya. Dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa setinggi-tingginya seperti membunuh seorang muslim. Maka dengan sebab itu hadis riwayat Hakim menceritakan bahawa dosa zina ini sangat besar. Dosa riba ini diumpamakan berzina seumpama berkahwin dengan ibunya sendiri. Maka kerana itulah dia sangat besar di sisi Islam, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba melalui ayat. Bahkan Allah Ta'ala mengisytiharkan perang. Isytihar perang ini satu adalah hadis Nabi SAW, orang yang mengganggu orang zimmi. Allah Ta'ala, Nabi mengisytiharkan fa'zanu biharbin minallah. Dan satu lagi dalam ayat riba ini. Jadi di bawah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba faman lam ya'kul asabahu min ghubari. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul satu zaman. Nabi 1400 tahun. Nabi ini dia cakap 1400 tahun dulu, dia beritahu akan datang, akan muncul kepada manusia satu zaman di mana seorang juga, dia kata tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Maksudnya semua orang akan makan harta riba. Tak banyak sikit. Kalau tak banyak sikit, kalau sikit banyak. Maknanya beritahu bahawa manusia akan makan riba. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debu. Ghubar, yakni debu-debu riba tetap juga akan berlaku. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam bab riba ini, yang pertama sekali, ulama membahagikan riba kepada dua bahagian. Satu dipanggil riba buyun, riba yang terlibat dengan hutang, yang berlaku di zaman jahiliyah. Apabila seorang itu berhutang, maka lambat bayar, dia taklah syaratnya, kena bayar sekian bulan. Bila lambat, maka dia akan cas. Maka bayaran setiap daripada 1 hari, 2 hari, 3 hari lambat bayar atau bulan-bulan, maka ia itu dinamakan riba. Ia ini berlaku di zaman jahiliyah, dan ia inilah juga yang berlaku pada hari ini di bank-bank konvensional yang banyak. Yang sama ada dalam bahasa Arab dipanggil faedah. Faedah sekarang ini panggil interest. Jadi makna itu diubah. Dan kita akan jumpa Nabi SAW, sayusamih bi ghairi ismih. Maknanya akhir zaman nanti ada manusia akan tukar nama-nama yang tak baik ini kepada nampak baik. Yang tak baik nampak baik. Jadi dengan sebab itu Allah itulah juga. Antaranya ia akan dinamakan dengan nama yang baik. Jadi benda-benda maksiat dan seumpamanya akan bertukar, dinamakan faedah dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itu, satu dipanggil riba duyun, yang kedua dipanggil riba buyur. Riba adalah jual beli. Dan dalam jual beli ini dia ada beberapa perkara yang dipanggil, maknanya kalau berlaku jual beli tersebut dipanggil amwal ribawiyah. Maknanya harta yang boleh menjadi riba, yang disebut oleh hadis Nabi SAW, dan disebut al-fiddah bil-fiddah, al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah. Nabi sebut emas jual dengan emas, perak jual dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, garam garam, al-milih bil-milih, garam dengan garam, tamar bil tamar, yadan biyadin, masalah bi masalin, al-fadlu riba. Orang zaman dulu dia tak ada mata wang ada, tapi biasanya
dia akan tukar. Dia nak tukar dengan kurma. Orang ni ada emas, orang tu pada emas sama emas tukar. Kita kata yang tukar lah, awak dah ada, tak dia nak juga. Kerana mungkin bentuk dia lain sikit. Dia timbang dulu sama umpamanya. Maka bila berlaku pertukaran ini, kalau dah lebih, maka dia boleh jadi riba. Ini di antara yang berlaku zaman-zaman dulu lah. Dan kalau jual beli riba ini juga boleh berlaku zaman sekarang. Zaman sekarang ini pun boleh juga berlaku. Umpamanya jual emas. Dan ada sana ulama tambah satu lagi, dia panggil riba iyadin, riba biyadin. Maknanya boleh menjadi riba disebabkan mengunjuk tu tidak berlaku. Yadan biyadin, maknanya awak ada emas, beri emas sama-sama unjuk. Orang ni unjuk, awak nantilah kau balik dah, petang akan datang ambil. Jadi maknanya tak sama, tidak satu majlis, maka yang tu pun boleh jadi riba. Dan termasuklah juga hari penghantaran belimah, umpamanya belimah mana tu, Kuala Lumpur mana-mana, pakai online. Kita bayar dah masuk duit, emas tak dapat seminggu. Jadi bila time itu masa tu lebih, ada juga ulama maafkan dengan 3 hari lah, lebih kurang. Kalau lebih daripada itu, dia boleh jadi riba. Sebab harga emas juga dia akan bertukar, dia akan naik, akan turun dan seumpamanya. Maka pembahasan bab riba ni, Sayyidina Umar pernah menyatakan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bab riba, kemudian Nabi SAW hanya menyebut al-zahabu bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, al-sya'ir bil-sya'ir, al-bur bil-bur. Nabi sebut dalam hadis berkenaan riba ini. Dan Sayyidina Umar pernah menyatakan, kalaulah Nabi SAW terangkan saya jelas berkenaan dengan riba ini, alangkah gembiranya aku. Disebabkan Nabi SAW menerangkan secara yang demikian saja. Jadi para ulama khilaf dalam bab menentukan riba ni, ada disebabkan kerana harganya, ada disebabkan kerana makanan tersebut, ada kerana mat'um, disebabkan kerana makanan. Kemudian di sana ada riba an-nasiah ni. Riba nasiah ni riba pada riba buyuk ni dia bagi dua. Satu riba disebut pada buyun, hutang. Satu riba pada jual beli. Dan riba jual beli ni dibagikan kepada dua. Satu riba fadal dan satu lagi riba an-nasiah. Riba fadal ini seorang yang dia menjual. Dia kata seperti orang yang menjual mata wang. Mata wang sama mata wang. Mata wang dengan mata wang berziyadah dengan lebih. Dia ada duit RM100 sekeping. Orang ni ada RM100 RM1 sikit. Jadi bila awak nak tukar, awak kena bayar RM100 lebih sikit. RM102 ke. Ya itu berlaku. Berlaku di Pakistan berlaku. Sebab duit Pakistan dia besar. Jadi nak kecil, dia tukar. Nak tukar tu dia minta RM2. Sebab itu dalam bab jual beli pun Islam meletakkan ada usaha maka boleh. Sebab itu ada pengharaman menjual sungai boleh. Duduk tepi-tepi orang lain sungai bayar. Kenapa? Kerana orang tak ada usaha, duduk je. Lain yang ambil isi dalam botol letak, maknanya jual harga. Harga usaha ambil air isi dalam botol, itu di antaranya. Jadi begitulah juga jual benda yang tidak diketahui ada gharar. Seperti mana menjual ikan dalam air, nampak gerah. Nak beli ambillah RM1,500 dalam sangkar. Angkat sangkar tak ada benda, rupanya dia letak kayu dia gerah. Ikan dalam air, burung yang berterbangan di angkasa sana, burung pati umpamanya. Nampak burung pati tu? Kawan punya belakang tu, mana beli baik? Sedangkan tak tahu boleh tangkap ke tidak, Wallahualam. Begitulah juga menjual buah-buahan yang berada di pokok. Tak boleh. Tengok muntah lawa ya. Kita pun nak beli dengan seorang. Dia kata bayarlah. Esok ambil, tengok malam senggah di Kelawar ambil lalu. Jadi dengan sebab itulah banyak perkara yang dipanggil tidak ketentuan dan juga menzalimi. Maka di atas dasar itulah Islam meletakkan bahawa
jadi haram riba ni kerana ada unsur kezaliman. Maknanya penindasan dan orang tu susah, maka disusahkan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat riba ni. Di antaranya ayat surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yathabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini ayat. Zalika bi annahum qalu innamal bay' mislu riba wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha minhu ma salaf wa amru ila Allah wa ma 'ada fa ulaika ashabun nar. Allah Taala menegaskan pada hujung ayat ni, orang yang melakukan riba di ashabun nar, dia adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dia akan kekal. Yamhaqullahu riba, Allah Taala menghancurkan riba, menghapuskan riba. Sebab itulah hari ini kajian menunjukkan bahawa bank di sebelah barat sana, mana yang mengamalkan sistem riba, akhirnya hari ini tutup. Dia tutup. Kenapa? Kerana riba adalah mungkin nampak untung, tetapi hakikatnya yamhaqullahu riba, Allah Taala musnahkan riba. Dan riba ni bukan Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Yahudi, riba ni benda yang diharam. Sebab itu dalam dalam Bible, Bible Lukas ayat 34, dia ada ayat 34 menyebut, jika kamu beri hutang jika kamu beri hutang kepada orang yang kamu harapkan balasannya, kamu beri hutang kemudian nak balas hutang 1,000, nak balas sikit, dapat 1,100, tak apa dah, 1,200. Lalu dalam kitab tersebut menyatakan di mana keberkatan kamu, di mana keberkatan yang kamu akan dapat. Tetapi buat baiklah kepada mereka, berikanlah pinjaman, dan jangan kamu ambil balasannya, tetapi harapkan daripada Tuhan yang akan beri pahala yang banyak kepada kamu. Ini dalam kitab Injil Lukas. Dalam kitab Injil Lukas ayat 34 menunjukkan bahawa dalam semua agama mereka, maknanya dalam semua agama memerangi riba ini. Yang mana yang Yahudi sendiri pun dalam agama asalnya memang itu, tapi oleh kerana mereka ini kelompok kapitalis dan seumpamanya, mereka menekan dengan cara penggunaan riba ini. Sebab itulah hadis Nabi dalam khutbah Nabi SAW ketika Fathu Mekah, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya aku letakkan riba Abbas di bawah telapak kaki aku. Maknanya Nabi SAW menghapuskan riba ketika Fathu Mekah. Mana Islam datangnya, Islam ini nak memerangi benda-benda yang cediran, riba, benda-benda yang mengusung kezaliman. Kerana Islam ini memang memerangi benda-benda bentuk penindasan dan juga kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan wama utitum wama ataitum minar riba, apa yang kamu datangkan bentuk riba, fi amwalin nas, pada harta manusia, fala yarbu, dia tidak akan berkembang, tidak akan bertambah di sisi Allah. Wama ataitum min zakat, jika sekiranya kamu keluarkan zakat, turiduna wajh Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala, faulaika hum mudha'afun, Allah taala akan gandakan, menjadikan manusia ini hartanya berganda, disebabkan zakat mendatangkan keberkatan dan riba akan mendatangkan kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa, wahai orang beriman, jangan kamu makan riba adha'afa mudha'afa, dengan cara berganda-ganda. Bahkan kadang-kadangnya riba ni hasilnya lebih untung daripada modal dia beri. Dia beri pinjaman 100 umpamanya, orang tu dapat bayar, dia cah akhirnya dapat
untung daripada riba saja mungkin 100.5, 200.5 kena bayar, jadi beri 100.5. Beri 100, orang kena bayar, dia tercampur dengan riba itu 100.5, dia dapat 200.5. Dia goyang kaki begitu saja. Ia ini Islam sangat malam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'u dhahab bil dhahab. Maknanya jangan berlaku pertukaran emas dengan emas illa sawa'ib bisawa', melainkan sama-sama, dibentuk sama, nilai sama. Wala tabi'u dhahab bil dhahab illa mathala bimathalin. Dan jangan kamu melakukan jualan emas ini sambung. Jadi oleh kerana itu riba merupakan rosak bagi sebuah negara, masyarakat dan juga ekonomi, kerana dia janjikan akan kemusnahan riba tersebut. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW menyatakan akhir zaman nanti banyaknya riba ni. Manusia tidak memikirkan masalah halal dan juga haram. Maka ini di antara tanda kiamat. Jadi keterangan daripada hadis ini
hadis sabda Nabi SAW ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini. Di mana-mana institusi riba tumbuh macam cendawan, pendek dia punya pembahasannya, di segi keterangannya. Jadi oleh kerana itu, benda yang dimaksudkan dengan riba ini lebih kepada harta. Akhir zaman ni harta menjadi fitnah yang begitu besar. Sebab itulah Nabi SAW menganjurkan supaya manusia mencari keberkatan dalam harta. Berkat ni disebut oleh ulama ada 5 keberkatan. Di antara keberkatan itu keberkatan pada harta, pada keluarga, keberkatan pada ilmu, keberkatan pada makan minum, keberkatan pada umur, keberkatan pada usia, keberkatan pada masa. Jadi dalam banyak-banyak keberkatan itu harta mestilah manusia cari jalan berkat. Di antaranya zakat, berkat. Di antaranya bersedekah. Ini benda-benda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai daripada ibadah maliyah, ibadah yang bentuk harta, supaya manusia selamat. Jadi dengan sebab itulah dalam bab riba yang Nabi SAW sebutkan ini, akhir zaman manusia nak cari harta yang banyak, langsung mereka tidak memikirkan berkenaan yang haram ni, dosa yang haram tidak kira. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW membawa kebaikan kepada manusia, nak menjamin manusia supaya bukan hanya sekadar hidup di dunia ni bahagia, tapi yang lebih lagi ketika manusia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia ni harta. Harta ni kadang-kadang dia menjadi ujian yang sangat besar. Dan di sana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan jalan-jalan sumber harta ni. Seperti mana yang kita baca hari yang lepas pun berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ni'mal malus salih, sebaik-baik harta yang baik li rajulus salih, berada pada tangan laki-laki yang saleh. Mana harta ni dia serupa senjata lah. Dia boleh gunakan untuk kebaikan dan juga dia boleh gunakan untuk kejahatan. Sebab itulah bila Sufyan Ats-Tsauri menyatakan al-mal fi zamanina, harta di zaman kita ini silahul mukminin, merupakan senjata bagi orang beriman. Dia boleh jadi senjata bagi orang yang beriman, tapi syaratnya harta yang halal. Kalau harta daripada harta yang riba. Dan riba ini hakikatnya merosakkan harta-harta, menjadikan dia harta yang tidak berkah. Maka ini di antara yang Nabi SAW sebutkan, dan banyaklah di antara yang membahaskan sistem riba ini dikata Yahudi. Di antara yang menggunakan sistem ini, hari ini mana-mana negara yang buat pinjaman dan seumpamanya dengan Bank Dunia dan seumpamanya, maka ditetapkan interest yang tinggi, mana riba yang begitu banyak, sehingga kan sebuah negara itu berhutang, bertambah hutangnya sehingga boleh diisytiharkan bankrupt dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itu solusi maknanya cara penyelesaian dengan riba ini, hari ini kalau bermuamalah dengan bank, maka hari ini pun dah ada pembankan Islam. Dan mengikut kajian bahawa di barat hari ini pun mereka sedang mengkaji berkenaan dengan cara muamalah Islam ini. Bahkan di berita sendiri pun dah ada bank yang senyap-senyap mengambil sistem Islam, tapi tak isytiharkan, tetapi makna caranya adalah cara Islam. Dan dunia barat melihat kepada keadilan Islam sekarang ini dari segi ekonomi, kerana mereka dah cuba, mereka telah pun cuba cara yang mereka harapkan berjaya, akhirnya tak berjaya. Banyak bank yang tutup, khususnya di Amerika, disebabkan sistem riba ini. Dan Nabi SAW beritahu ni bukan hanya sekadar pengkhabaran, tetapi minta supaya kita juga berhati-hati
membuat muhasabah dan juga peringatan bagi diri kita bahawa riba ini yang merupakan sebahagian daripada perkara yang akan begitu banyak berlaku di akhir zaman. Ketika ditanya kepada Syekh Dr. Yusuf Qaradawi berkenaan dengan harta riba ni, dia kata riba ni asalnya, duit riba ni asalnya, kalau asal hukum bawa naik atas kapal, dia kata pergi tengah laut, dia buat tengah laut, asal. Tetapi harta riba yang tidak diambil oleh umat Islam, jadi umat Islam dia tak ambil, jadi banyak diambil oleh Kristian dan dia biayai pendakwa-pendakwa dia, pendakwa murtad umat Islam. Jadi oleh kerana itulah sebagai ulama meletakkan harta riba yang digunakan untuk umum, kegunaan umum yang tidak melibatkan makan minum, parking kereta dan seumpamanya, buat jalan, tanah dan seumpamanya, boleh dimanfaatkan. Tapi dalam masa yang sama, ada juga saya ni nak zakat, di mana duit riba? Riba haram mana zakat? Jadi perlu diambil kira. Cuma dalam Islam ini ada, dia panggil proses penyucian harta ni. Proses penyucian harta ia disebut sebagai zakat. Zakat, sedekah ini adalah untuk mensucikan harta. Maknanya kita tidak tahu, boleh jadi ada harta-harta yang syubhat, yang tidak baik. Maka dalam keadaan yang tak pasti itu, maka zakat memainkan peranan di antara penyucian harta tersebut. Ini juga sebahagian daripada anjuran, kerana boleh jadi duit dalam bank dan seumpamanya yang kita tidak tahu. Ada orang kata buatlah bank Islam, tapi yang terikat dengan bank ia lebih besar lagi, yang semua menggunakan sistem riba. Jadi maknanya kita berikhtiar dan juga berusaha sejauh mana supaya kita tidak terlibat dengan apa yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis ini. Jadi kesimpulan daripada apa yang Nabi SAW sebut, bahawa Nabi menyebut la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia dengan sirah mudhari'. Orang belajar bahasa Arab, sirah mudhari' ini menunjukkan masa yang akan datang. Daripada zaman Nabi sampai kita pada hari ini, sampailah ke masa yang akan datang. Nabi ni kalau dia sebut, memang betul-betul akan berlaku. Ketika mana Khatib bin Abi Balta'ah mengutus surat melalui seorang perempuan untuk memberitahu bahawa Nabi nak masuk Mekah, Nabi istighfar Mekah, sedangkan ini barang rahsia. Maka Jibril AS beritahu kepada Nabi, Nabi hantar Zubair bin Awam dengan Abul Marthad Al-Ghanawi. Pergi mereka mengejar rombongan ini. Tiba-tiba ada satu kafilah itu ada perempuan. Sehingga kan kata Zubair, la tahribanna kitab, awak keluar kitab, ada surat, au la ujaridan laki, ataupun aku akan tanggap pakaian kamu, aku akan cari. Ibu perempuan kata tak ada. Sahabat kata Nabi kalau sebut dia tak bohong, mesti ada. Nabi kalau sebut mesti ada dia. Maka ditekan lagi, keluarkan, berikan kepada kami kitab ataupun surat, ataupun kami pelanjang kamu nak cari. Jadi melihat kesungguhan sahabat takut dia keluarkan surat daripada pinggangnya. Dia menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh Nabi SAW pasti betul. Sebab itu bila hari ini manusia mengkaji berkenaan dengan mukjizat saintifik yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi kalau sebutnya, dia adalah benda-benda yang benar, yang berlaku. Sehingga kan dalam perkara yang manusia tak terfikir, di antaranya hadis Nabi SAW, Nabi menyebut iza marat nutfah, bila nutfah janin ini melalui malam yang ke-42, maka Allah Ta'ala akan buat pendengaran dan juga pendengarannya.
Jadi orang buat kajian memang besar ni jadi. Ada dah pendengaran. Ceritakan 42 hari tu dah ada dah pendengarannya. Bila zaman dulu orang tak tahu, Nabi sebut, tapi hari ni orang buat kajian, bahawa benarnya sabda Nabi SAW. Ini ada pula kajian berkenaan dengan isi madu di pusat. Itu dia dapat semua orang tanya dapat mana. Isi setitik madu atas pusat kita nak tidur, boleh menyelesaikan banyak penyakit-penyakit dalam tubuh badan manusia. Pusat ini nama pusat. Nama pusat di markah lah. Sebetul panggil pusat beli belah. Jadi pusat manusia ni ketika dia berada dalam janin tu, dia bergantung dengan, bersambung dengan ibu ni. Dia merupakan saluran makanan. Jadi makanan bayi dalam perut ni semua masuk melalui pusat. Jadi bila lahir saja pusat dipotong. Mana habis dah makanan selesai tu, Allah Ta'ala gantikan pula dengan susu ibu. Jadi pusat ini tempat di antaranya yang banyak saluran-saluran ke seluruh tubuh badan manusia. Maka kajian menunjukkan bahawa satu titik madu asli lebah, bukan madu kan? Bukan madu. Madu asli letak di atas ni, atas pusat ni. Nak tidur. Orang tanya pula dengan orang nanti semua tak akan madu asli. Kalau yang makan tu itu tak asli lah. Madu asli semua dia tak akan mati. Itu. Jadi oleh kerana itu ini kajian di antaranya. Dan termasuklah juga kajian berkenaan sujud. Kajian yang menyatakan bahawa sujud juga di antara perkara yang paling baik. Nabi sebut aqrabu ma yakunul 'abd. Hamba ni paling dekat dengan Allah Ta'ala ketika mana dia sujud. Fa'akthiru doa, banyakkanlah doa. Dia buat kajian hari ini berkenaan dengan sujud. Dalam badan manusia ni banyak elektrik sekarang ni. Kat saya 2-3 ni elektrik saja. Jadi dia akan jadi apa? Pening kepala, malas, letih, lesu. Ini semua di antara benda yang menjadikan manusia terkesan. Maka cara nak buat ni, zaman tu sujud, orang sujud di atas tanah. Atas tanah, jadi dia akan buang semua kemalasan. Sebab itu Imam Sayyidina Umar menyatakan, alamat tanda kecerdikan itu ada 3. Yang pertamanya mencium wangian. Minyak wangi, cium minyak wangi. Yang keduanya tilawatul Quran, baca Quran. Dan yang keempatnya kasratul sujud, banyak sujud, banyak sembahyang. Dai ini bila letak di bawah, maka dia akan membuangkan banyak elektrik dalam badan manusia. Lebih-lebih lagi tempat sujud itu tu tanah. Kalau kapek dia tak tahulah boleh tak. Tapi sujud di atas tanah, kemudian menghadap ke arah kiblat, kerana kiblat itu diumpama magnet, dia menarik. Maka sebab itu orang kuat sembahyang, dia tak malas sembahyang. Dia jadi malas sebab tak sembahyang. Manakah seratus sujud, banyakkan sujud tu maksudnya sebagai sunat lah. Sebagai fardu tak boleh banyak dah, banyak tu lah. Jadi itu di antara kajian yang dibuat oleh para ulama berkenaan dengannya. Jadi hari ini ada anjuran, dia kata nak sujud tanah, tak ada tanah dah sekarang ni kapal. Jangan buat batu sudah lah. Buat batu berhenti pula. Dan jangan pergi bawah orang mentah sujud. Jadi gitu. Jadi hari ini maknanya berjalan kaki di atas tanah-tanah, pijak tanah, pijak rumput, ini juga sebahagian daripada proses untuk menghilangkan elektrik dalam tubuh badan manusia. Jadi nak beritahu Nabi bila sebut benar. Jadi dalam hal ini Nabi dah sebut dan berlaku pada zaman kita pada hari ini. Jadi dengan sebab itulah Nabi SAW menyatakan la yabqa minhum, tidak akan tinggal di kalangan mereka seorang pun illa akal riba, melainkan riba. Orang ini dikata hari ni entah kita ni makan Melaka dah benda-benda haram, kita tak. Ya, kita tidak tahu. Benda yang orang buat kita tak tahu. Yang kita buat kita tahulah. Dan kadang-kadangnya kita tidak tahu. Kita makan minum seumpamanya bersih ataupun tidak, kita tidak tahu. Tambah-tambah pula hari ini zaman manusia mencari keuntungan walaupun dengan makanan itu memudaratkan manusia.
kalau kita makan rasa kuah tisu ni rendah nak pekatkan kuah. Bayangkan nak mekatkan kuah laksa dengan tisu. Bayang makan ikan, kita baru sedap je, rupanya tisu 4 kotak kat dalam. Jadi dengan sebab itulah manusia ini mencari harta kadang-kadang dengan cara yang tidak betul. Maka Nabi SAW menyatakan kalau tak makan banyak riba ni, dia makan juga walaupun terkena kepada riba. Yang ni debu-debu riba ni. Hadis riwayat Ibnu Majah, di antara ulama hadis dalam Sunan Sittah ni, Ibnu Majah ni yang ke-6, namanya Muhammad bin Yazid. Ibnu Majah ni nenek dia, dia kata datuk dia. Ibnu Majah dikenali sebagai Ibnu Majah kerana masyhurnya. Seperti Nabi SAW pun nak menyatakan ana Ibnu Abdul Muttalib, aku ni anak Abdul Muttalib. Padahal Nabi dia anak Abdul Muttalib tok dia, tapi menyebut satu yang masyhur, maka Ibnu Majah ni dia masyhur, namanya Muhammad bin Yazid. Walaupun begitu, di dalam Sunan Ibnu Majah ni baru je masuk. Mana baru dia dulu 5 je. 5 saja kitab hidupnya. Kemudian dah meninggal Ibnu Majah, baru dimasukkan menjadi Sunan Sittah, yakni kitab 6 yang hidup di antara Ibnu Majah. Walaupun dalamnya ada terdapat hadis palsu. Ada beberapa hadis palsu yang telah pun ditahqiqkan oleh ulama. Dan Ibnu Majah ini sunannya cukup baik di segi susunan, susunatunnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukup dululah sekali ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada perkara yang syubhat, haram, lebih-lebih lagi dalam harta benda yang juga menjadikan manusia terhenti di padang mahsyar kerana soalan berkenaan dengan harta. Adalah Nabi SAW menyebut tidak akan berganjak kaki manusia di padang mahsyar melainkan ditanya 4 perkara. Pertama, tanya berkenaan dengan umur, kemudian berkenaan dengan waktu muda, kemudian tanya berkenaan ilmu, dan yang keempatnya tanya berkenaan dengan harta. Harta ni di mana ambil dan ke mana dibelanjakan. Juga kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selamat, jawapannya betul, maka barulah boleh berganjak ke titik yang siratal mustaqim. Ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.